Lepas tu dia keluar. Bila aku tak ada nanti dia keluar. Tu aku malas tu. Tunggu dia pergi tunggu dia meraya baru aku pergi. Nak tunggu lama. Mesti dia buka. Dengar ni, baru kata. Dengar ni. Dengar ni. Sekejap dia keluar tu. Sabar tangan. Kedua paling kaya raya. Kenapa Malaysia miskin? Sebab game. Macam kalau kau tengok berita, berapa banyak game kat situ penuh. 20 pasal sampah. Sejuta gamenya. Rakyat Malaysia lah yang beli. Orang-orang Melayu beli game tu, lepas tu dia main. Tapi biasanya orang-orang yang KL lah, KL banyak orang bawa game kat dekat surau, masjid main game. Ramai lah main. Yang paling afdal sekali yang main game ni GTA lah, GTA, game bully. Yang paling haram sekali game bully, GTA, Counter Strike. Jadi diorang ni tengah kumpul duit raya lah. Lepas tu dapat upah dia. Kau bersihkan laman, kalau 5 orang lah. Ada lah budak dia bersihkan lamannya, lepas tu dia raya dapat duit raya beli game. Kalau game tu katalah harganya berapa ni? Katalah 500. Duit raya dapat 300, contohlah 300. 200 tu dia upah ni. Dia buat kerja lah. Sepanjang Ramadan tu buat kerja. Duit raya dapat 300. Itu 200, 500, dia beli lah game. Patutnya kau ni kau buat kau kerja. Bersihkan laman. Kalau 10 je dia tak cukup. Kan betul. Baru aku cakap. Satu.
Dia pun dah trauma dah. Kan ada basikal kat ni. Kau bagi jalan. Kau pergi jalan raya nanti. Ni jawapannya. Ni jawapannya. Tu, itu jawapannya. Aku baling nanti. Kau pergi, aku baling. Kau pergi jalan, aku baling. Kau dah halang aku, dah halang kebaikan, aku baling nanti. Ni aku baling. Itu. Kau pergi lepas raya, siap kau. Aku baling lah. Dah halang kebaikan, aku anu lah. Satu je kau. Sekali dia pergi ni,